Yang korang nampak belakang aku ni adalah sebuah kolam renang fiberglass. Okey guys, mengapa dan kenapa kolam renang fiberglass? Satu perkara yang bagus tentang kolam fiberglass, kebanyakan fabrikasi dilakukan di kilang sebelum kolam dihantar ke lokasi. Seperti apa yang korang nampak sekarang ini. Fiberglass adalah bahan binaan yang sangat tahan lama. Fiberglass juga adalah bahan keras yang bermaksud bahan kolam gentian kaca yang dihasilkan berkualiti, mendapat faedah dari kedua-dua kuatan dan fleksibel pada masa yang sama. Macam apa yang korang nampak ni, seperti yang aku berkatakan tadi, difabrikasi di kilang, diangkat, bawa ke lokasi tapak untuk tujuan pemasangan. Jadi, bagaimana pula dengan kelemahan kolam fiberglass? Komen part 2 di ruang komen. Moga bermanfaat.